Wayang kulit tradisional Kelantan, satu seni tradisional yang unik dan penuh magis. Di balik kelir putih, bayang-bayang hidup bercerita tentang wira, dewa dan pengorbanan. Tok Dalang menghidupkan watak-watak dengan suara, gerakan dan iringan muzik gamelan. Patung kulit yang diukir tangan ini bukan sekadar seni, tetapi warisan budaya turun-temurun. Dokumentari ini membawa anda mencuri dunia wayang kulit Kelantan, memahami asal-usulnya, menghargai kehalusan seninya dan menyemai harapan agar warisan ini terus bernyawa. Nama saya Muhammad Rashid bin Rabelana ataupun dikenali dalam bidang seni ni Abedik ataupun Radik. Saya berkecimpung dalam bidang wayang kulit ni dalam lebih kurang dalam 8 tahun dan memang fokus untuk benda ni. Minat saya terhadap wayang kulit ni bermula sejak kecil. Saya sering ikut arwah datuk saya ke sembahang wayang kulit. Dari situ saya mula minat dengan seni wayang kulit yang begitu hidup di bayangan kelir. Dibuat iaitu dibuat daripada kulit lembu ataupun kambing, dimainkan dari segi bayang, iaitu di waktu malam. Wayang kulit merupakan seni persembahan tradisional yang menggabungkan penceritaan, muzik dan bayang-bayang. Ia dimainkan oleh Tok Dalang yang menggerakkan patung kulit di balik kelir, diiring muzik gamelan yang menghidupkan suasana. Di Kelantan, wayang kulit menjadi warisan budaya yang kaya dengan nilai moral dan sejarah. Kebanyakannya diambil daripada hikayat epik seperti Seri Rama. Persembahan tu dari segi terutamanya dari segi Tok Dalang ialah satu cerita dan watak-watak yang tersedia untuk dimainkan. Di sebalik kelir yang menari dan bayang-bayang bercerita, tersembunyi satu dunia seni yang penuh persiapan dan tradisi. Segalanya bermula dengan seorang dalang. Beliau memilih cerita seperti hikayat Seri Rama. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tetapi cerminan nilai, ajaran dan budaya. Dalang menyusun skrip dan dialog. Ada yang ditulis, ada yang hanya disimpan dalam ingatan. Setiap patah kata, setiap intonasi perlu disampaikan dengan tepat, kerana dari situlah roh watak itu hidup. Sementara itu, pemuzik turut bersiap sedia. Gamelan, gong, serunai, semuanya perlu selaras. Irama muzik bukan sekadar latar. Ia adalah nadi kepada setiap pergerakan dan emosi cerita. Layar kelir ditegangkan, lampu dipasang, semua patung diperiksa, dipastikan tidak rosak, tidak patah. Setiap bayang-bayang yang akan muncul di kelir nanti bermula dari kerja-kerja tangan yang teliti ini. Dan saat lampu dinyalakan di belakang kelir, dunia wayang kulit pun bermula. Sebuah kisah hidup dalam bayang yang dilahirkan dari persiapan, semangat dan cinta terhadap seni pusaka bangsa. Di sebalik setiap bayang, ada tangan, ada suara dan ada jiwa. Banyakkan contoh Seri Rama, iaitu dia ambil sebagai Raja Siam ataupun Raja Menora. Dalam dunia bayang ini, Seri Rama berdiri sebagai cahaya. Dia bukan sekadar watak, dia lambang harapan. Seorang raja, seorang kekasih, seorang pejuang kebenaran. Dia ajarkan kita bahawa kekuatan bukan di tangan, tetapi di hati yang memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seri Rama ialah cermin kepada siapa kita patut jadi dan siapa yang kita tinggalkan bila kita lupa siapa diri. Dia iaitu untuk membawa satu cerita untuk menyampaikan kepada menonton dari hati ke hati. Di hadapan kelir ini, setiap bayang punya cerita, tapi di belakangnya ada satu kisah yang semakin sepi. Siapa yang akan bercerita bila Tok Dalang pergi? Siapa yang akan bangkitkan semula watak Rama dan Sita? Kalau semua memilih senyap, wayang ini akan jadi kenangan, bukan pengalaman. Ini bukan sekadar seni, ini suara hati bangsa. Dan kalau tak ada yang mahu mendengar lagi, ia akan hilang dalam diam. Oleh itu, kelestarian wayang kulit adalah tanggungjawab kita bersama.